Assalamualaikum guys. So kembali kita di Sport Edit Podcast yang seterusnya, IC. So bersama aku pada hari ini dua orang sahabat kita. Sihat Sihat. Noel dan Rizan. So macam biasa, dua-dua ni merupakan atlet daripada Sarkoni, betul? Betul. Ke dah tukar? Masih aku ni. Okay, hari ni aku panggilkan diorang sebab aku ada nak borak pasal hari tu masa kita orang jumpa semua, kita ada borak pasal journey diorang lah. Sebab aku agak terkejut sebenarnya, dua-dua ni masih muda. Berkahwin belum? Tengah cari. So aku nak ceritakan hari ni, topik dia sebenarnya adalah macam mana dua orang jejaka ni yang non-elite athlete dan berjaya buat diorang punya PB untuk full marathon di bawah sub 3 hours. Sebab bila aku dengar journey dia ni kan, macam kau first time kan? Ya, first time. Duduk jangan tegak sangat, relax sikit. Tenang, relax. So that's the reason lah aku panggilkan. And second, kita nak bincangkan juga beberapa tentang produk Sarkoni lah. Sebab diorang ni merupakan atlet daripada Brave Runner. Betul tak? Betul. So Aziz tu kira abang kau lah. Tu senior abang semua. Sini abang lah. Sayang Aziz tak? Sayang. Okay. Izan, boleh ceritakan sikit tak macam mana kau punya journey kan? Macam kau nak buat. Aku saya agak impressed ke cerita kau kan. Kau berapa kali kau attempt masa kau nak buat yang first sub 3 hours tu? Time sub 3 hours 3 kali. 3 kali? Kali ketiga tu baru berjaya. Dekat Twin City kan? City. Twin City kan? Betul. So kau boleh ceritakan sikit tak journey kau kan? Dari macam mana kau berjaya buat sub 3 hours. Sebab pada aku kan, untuk orang yang macam bukan full time runners kan, lepas tu ada kejaya lagi, lepas tu try bawa sub 3 hours tu sebenarnya agak mengagumkan juga kan. Berapa kau punya sub 3 hours tu? Kau betul-betul? Ada CP sebenarnya 2 jam 59 11 saat. Tak apa, yang penting sub juga kan. Dia kepala dua lah orang kata. Kepala dua. Okay, kau boleh extend journey kau. Macam mana kau? Yelah, macam biasanya orang yang, biasanya aku jumpa lah, kalau dia non-elite ataupun dia bukannya profesional ataupun sepenuh masa, biasanya yang buat sub 3 hours ni kebanyakannya diorang ada background macam daripada kecil atau daripada muda, macam masuk event Menentang Desa ke, wakil sekolah ke, MSSD ke, wakil state ke, Sukma ke, kebiasaannya lah. So kalau macam kau macam mana? Kalau aku memang dari sekolah lah. Mentas desa, bukan track. Bukan track kan, Menentang Desa kan? Menentang Desa. So kau boleh tak ceritakan sikit journey kau ni? Journey running ke journey to sub 3? Journey running kau semua lah. Ni masalah bila panggil budak-budak muda ni. Takut-takut tangan journey kan. Relax, sempoi. Kita borak memang. Sebab aku just nak bagi inspirasi kepada budak-budak muda yang sebenarnya macam, yelah kan seorang kata, alah dia boleh lah bang, dia dah full time runner kan, dia boleh abang, dia tak ada kerja lain, kerja lari je. Tapi sebenarnya ada juga orang yang ada kerja lain tapi still manage to get a good result. And macam dari segi training kau apa semua, mungkin kau boleh ceritakan? Okay, basically aku start running since kalau event yang luar ni since 2017 lah. Maybe dalam 8 years dari sekarang. Tu just event 10k Milo yang masa tu dekat Kuantan, Pahang. Okay. Tapi kalau daripada cerita sekolah ni, Mentas Desa where aku manage untuk get podium lah. Tapi bukan since orang kata form 1. Since form 3 baru aku manage to get the podium placing. Kau form 3 tu kau start dengan sekolah ke atau kau dah level MSSD ke macam mana? Level start dari sekolah punya level, and then form 4 baru aku pergi MSSD lah. MSSD lah. Paling tinggi kau punya pencapaian? Paling tinggi dia bukan MSSM tapi masa tu 1M 1S. Satu murid satu sukan. Itu macam program yang dapat susu tu je? Tapi dia kebangsaan. Oh. Dapat not MSSM. Dia untuk student high school yang tak pernah participate untuk state. So dia bagi peluang wakil state tapi 1M 1S level. Tapi kira bukan level Sukma? Bukan level Sukma. 1M 1S. Satu murid satu sukan. Ini aku tak pernah dengar benda tu. First time dengar. First time dengar kan? Semua. Dia betul ke duduk Malaysia? Ada ke? Tapi dia maknanya bawah sikit daripada Sukma lah.
bawah daripada MSSM. Dia untuk bagi peluang untuk siapa yang tak pernah wakil state. Yeah. Dia ambil siapa tak ada CJ state, dia hantar pergi kebangsaan. Masa tu bawah main Pahang lah masa tu orang Main kata. Pahang lah. Tapi Sukma kau tak dapat naik lah? Semua tak dapat naik. Semua tak dapat naik lah? Tidak mencapai level kompetitif tu lagi. Tak sampai lah? Tak sampai lagi. So macam mana kau lepas tu, kau lepas habis tu kau ada gap sikit, kau sambung belajar apa semua ke? Lepas tu masa tu kau still continue running lah? Consistently running tapi without proper knowledge lah. Orang kata bila dah sambung study dengan kerja sini, circle-circle sini, banyaklah share proper training plan lah dengan orang kata pack with a same goal lah orang kata. Cerita lah sikit macam mana kau boleh start balik tu, journey kau start balik, and kenapa kau nak achieve sub 3 hours tu? Cerita balik okay. Dia basically aku dulu masa study dulu inspired lah dengan runner-runner yang selalu keluar kan, pergi apa dia orang nak achieve. Aku dengar masa tu BQ ni is Boston Qualifying Times. Okay. So buat masa sekarang Boston Qualifying Times ni sub 3 lah. So aku macam sub 3 ni ultimate goal lah ni untuk dia orang semua ni kan. Masa tu before COVID, macam yang bagi inspirasi aku macam Jepah, and then Hazim Nyem, dia orang team KL Striders lah. Macam yang sebaya dengan aku pun ada Hazman Akmal. Yang sekarang ni? Yang sekarang ni tengah. Jepah apa? Huzaifah Johari. Huzaifah Johari Dia orang bagi aku dia orang punya determination untuk sub 3 tu gila-gila lah kan. Tak kisahlah buat kat local ke kat dalam, kat luar kan, tapi goal dia BQ. So aku set a time untuk bagi masa untuk aku sub 3. Masa tu dalam circa 2020 aku letak dalam 3 tahun lah. Kau dah plan 3 tahun framework 3 tahun. Nak sub 90 half marathon bila, daripada sub 40 10k, and then sub 90 half marathon, then first FM, then sub 3 tu bila. Kau dah susun semua dah? Ada framework lah. Ada framework lah. Wih, ini betul anak muda yang kita mahukan lah. Aku apa nak makan besok aku tak tahu. Kau dah tahu dah apa kau nak buat untuk 3 tahun Sebab apa yang aku perasan, aku punya body ni adaptability dengan absorb training tu tak secepat orang lain. Kena buat tu memang step by step. Ada orang dia buat sikit dapat, bukanlah sikit kan, dia kena usaha juga. Tapi buat keras, tak injured ke apa ke, badan dia orang kata recovery time dia sikit kan, tu dapat, tu adapt. Kalau aku buat injured, buat balik dari awal. Jadi kau terpaksa prevent daripada injured, so kau maybe ikut yang boleh adapt lah. So it's a slow progress but still a progress. Ayat klise kan? Ayat klise kat IG. Arrive safely. Arrive safely. So lepas kau dah planning tu semua, masa tu siapa coach kau semua? Coach mostly buat bacaan sendiri lah. Bacaan sendiri lah. Tapi bila dalam 2023 tu aku join team Ajis. Masa tu aku sebagai pacer lah. Every Move Sports Club masa tu. Dia bawah Eco Technologies. Tahu. Zaman-zaman sebelum Haji masuk ni kan. Masa tu club captain kita orang Loy Moon Fai, Darren Loy. Dia Chinese veteran lah. So dia orang kata bukanlah casually sub 3. Dia like very OG lah. Memang every KLCM attempt sub 3. So dia lah yang bagi aku motivation untuk, dia kata ada satu ayat tu dia ingat. Aku ingat dia pernah cakap aku, Jang, I don't want for you to think that doing sub 3 in Malaysia is hard. I want to think it's doable, but you have to do it right. So daripada tu, masa tu aku dalam performance 3.15 lagi. Aku cakap, sub 3 ni kan, ni dah terlebih daripada framework ni kan. Sebab 3 tahun should be 2023 lah. 2023 tu aku masih 3.16 masa tu. And then dia cakap macam tu,
dia tak adalah guide directly. Cuma aku kadang-kadang tanya dia soalan yang critical macam how to do it right apa semua lah. Sebab Maknanya dia macam kau punya referral lah. Maknanya tak referral tahu kau tanya lah. Bukannya consistent coach yang trainer. key workout. Then orang kata key workout apa semua ni, training plan semua boleh bagi actually. Tapi in race punya situation tu, macam mana kau nak tackle challenge plan A kau apa, plan B kau apa, untuk kau arrive safely and finish strong lah. So biasanya kalau macam yelah kau dah attempt 3 kali kan. Kan kau ada plan A, plan B kan. Sebenarnya apa yang buatkan plan A tu gagal, dia pergi ke plan B. Apa plan B tu gagal, dia pergi ke plan C. Ke sampai hujung tak ada plan dah. Lagi je. So macam, sebab aku kadang faham juga. Aku faham kadang ada orang kata dia siap letak tuyul kat sini kan. Mana nak ambil je lah apa semua. Tapi aku nak faham macam mana orang boleh ada plan A, plan B padahal kerja tu lari je. Dia attempt sub 3 ni 3 kali kan. Still FM dah 8 times something like that. Attempt 3 kali. So daripada KLSCM last year tu letak sub 3 tu and then terbabas ke 306. Masa tu plan A to go for 3 hours lah, under 3 hours. Plan B, let's say kalau worst case tak dapat tidur kan, sebab biasanya FM ni kita kena tengok training dah okey, tapi kita kena tengok keadaan badan hari tu okey ke tak, mental state apa semua. So plan B is to go under 310 lah masa tu. Sebabkan faktor badan tak okey semua. And then plan C, masa tu tak ada plan C sebab able to kau get cerita ada tapi tak ada. able to get plan B lah. So biasanya plan C tu timbul masa race. Aku dah faham dah masa timbul masa race. Dah terencot-encot, plan C apa? Sebab aku selalu plan C tu timbul. Oh, so that's the journey lah. 3 kali kau cuba semua. 3 kali cuba. Okay, sebelum kau explain lebih banyak tentang kau punya training tu pula, aku nak tanya si Noel ni. Kau dah berapa kali lah attempt kau punya sub 3 hours? Susah soalan tu. Aku punya journey tak best macam Jang lah. Tak best. Kenapa tak best? Sebab tak suka dengar benda ni. Kenapa tak suka dengar? Cuba kau cerita. Ni memang aku bawakan korang ni just nak cerita sebab yelah as a budak muda yang bukannya full time and still manage to get sub 3 hours. Maybe kau boleh kongsikan juga walaupun bosan kan. Kadang bosan tu bukan sebab cerita, mungkin sebab muka. Dalam. Tak ada gurau. Tahu. Mungkin kau boleh ceritakan juga sebab kita ni, sebab aku kan, contoh kan, macam aku kan bila aku lari kan, contoh aku hari tu aku lari Genting Sepah kan 50 km habis 7 jam kan, 7 jam. Tapi aku tak sedar sebenarnya aku bagi inspirasi kepada orang yang berbadan besar untuk kata macam, "Weh bro, cool doh kau dapat habiskan macam tu." Dalam hati aku macam, ini dah habis slow ni pada aku kan. Tapi for some people dia membagi inspirasi. Mungkin sebenarnya dengan cerita kau ni sebenarnya kau boleh bagi banyak inspirasi dekat budak-budak, especially budak-budak yang level-level sekolah, yang pakai yang lari dekat menentang desa, yang sibuk kat TikTok beli Alpha Fly tu kan. Kan mungkin kau boleh bagi inspirasi dekat dia. Kan. So kau cerita lah. Jangan cakap bosan, tak boleh. Dia sebab aku punya first sub 3 aku dekat skor 2022. 23 masa tu. Aku tak ada target pun macam ada orang target sub 3 kan. Aku masa tu aku punya target memang nak sebelum skor tu aku punya race FM 2022 sebenarnya. Itu pun pakai bib orang dekat KL lah, jangan buat benda ni. Buat hal yang buat hal pakai bib orang pakai bib sendiri Lepas tu aku target masa tu 3 jam 20 sebenarnya sebab aku punya PB 3 jam setengah. So aku set 3 jam 20 lah. Lepas tu datang si Nakib aku punya training partner. So dia memang ada target untuk attempt sub 3 lah. So aku cuba follow dia. Follow sampai finishing dapat sub 3 253. Okey. Bosan kan? Tak dia bukan bosan. Ini cerita humble break Mat. Dah nak belah. Tak ada macam dia macam aku tak tahu. Tiba aku lari aku sub 3 hours. Dia ajak aku sub 3. Dah. kan? Bosan kan? Orang pun tak inspirasi tak, bukan tak inspirasi. Orang tengah fikir Muhammad ni nak
Nak action ke? Nak cerita betul? Tak betul. Itulah yang terjadi masa tu. Macam mana boleh terjadi? Weh, kau shave banyak weh. Kau kena cerita, kau kena explain macam mana. Kau macam mana boleh terjadi kau punya macam mana boleh terjadi kau punya cerita yang bosan tu. Macam 3.20 kau punya target. Memang target 3.20 lah masa tu. 3.20. Lepas tu kau shave 20 minit. Sebab mungkin kau pakai plan E ke apa? Plan D? Tak ada. Pasal dia sampai Tak ada C. plan aku nak finish strong. Aku finish happy lah. Itu je lah. Sangat tu. Itu aku punya. Cuba kau ceritakan. Mungkin before that race kau ada buat some training block yang kau rasa memang bagi kau improve ke apa. Mungkin kau boleh share dengan dia. Kalau tak ada training tu menipu lah kan. Kalau tak ada aku keluar sekarang. Itu memang bosan teruk lah. Itu memang bosan. Apa? Ada training lah. Ada long run semua 30 km, 31. Ada training plan lah. Cuma tak adalah aku nampak balik bila Strava kan. Kita boleh check balik kan. Check balik tak adalah macam proper sangat. Tapi adalah dalam setiap minggu tu. Tak silap aku masa tu 8 minggu ke 7 minggu lah. Aku punya start long run tu lah kan. Bila check balik, aku setiap minggu tu aku ada buat satu session speed, satu session long run. Lepas tu hari-hari lain easy lah. Tak adalah macam stress sangat aku punya training plan. Aku buat benda tu sampailah. Tapi target aku memang still lagi 320. Tak ada lagi stok sub 3 lah. Berapa kau punya weekly mileage? Masa tu berapa? Peak mileage masa tu 100 lah. Itu pun 100. hujung-hujung lah. Itu pun dah awal-awal 70. 100 memang 90. That is the apa? Sweet spot. Sweet spot untuk 42 km kan. Betul. Tapi itulah aku pernah teringat ayat Prabudas. Dia kata, saya pun tak faham lah bang macam mana orang boleh lari full marathon. Saya half marathon pun saya punya weekly mileage 140. Betul. Dia pernah share macam tu. Dia half je tapi dia punya mileage dah macam full marathon. Full marathon. So kau punya training just kau memang tak ada proper training yang macam kau ada coach, tak kau ada yang monitor kau. Dari segi terapi juga, massage ke apa semua tak ada lah. Massage semua tak ada lah. Cuma aku sebelum running ni, okay, cerita je macam ni. First dulu aku start running dari sekolah rendah lah. Sekolah rendah pula, sekolah menengah. Sekolah rendah ada lari-lari kan dekat sekolah kan. Tapi start untuk wakil sekolah tu dekat dulu aku sekolah MRSM. So MRSM? MRSM lah. MRSM mana? Dekat Sarawak lah, MRSM Mukah. Kau asal mana? Sarawak. Okey, dah jawab dah soalan. Jo, dia dah jawab soalan tadi kenapa dia sub 3 hours. Sebab Jo punya ideologi, dia kalau orang Sabah dengan Sarawak dia kata, bang, dia lain breed bang. Dia lain breed bang. So dah menjawab soalan dia tadi. Okey dah. So orang jangan cakap dia bukannya dia humble brag. Itu jawapan dia lah. Itu jawapan dia. Dia Sabah Sarawak. So balik ke tadi, aku sekolah MRSM. So dia punya nak kata sukan tak fokus sangat tak juga. Dia lebih belajar lah kan, standard sekolah asrama lah kan. MRSM mood. Jadi aku start masuk wakil sekolah tu masa form 4 lah. Sebelum tu aku jadi water boy, jadi cheerleader masa form 3. Ya, kau sekolah mana cheerleader pakai buat? Tak, ada kan dekat sekolah ada ni kan, ada ada apa rumah sukan punya pertandingan. Aku jadi itulah jadi sekali dengan perempuan boleh. Cheerleader Itu level kau. Tapi itu level aku dulu form 3 lah, form 2, form 3 itu level aku. Banyak budak muda dengar ni kata apa? Besar lagi peluang aku ni. Jadi Islam. Lepas tu masuk form 4, cikgu nampak apa? Sebab masa tu ada mentah desa kot. Dapat nombor 8. Okay, cikgu pilih lah untuk selection apa wakil sekolah kan. Terpilih. Lepas tu MSSD lah. Dapat nombor 4 ke masa tu. Untuk 5,000 meter track. Track 5 km. Lepas tu masuk ke form 5. Terpilih lah, auto terpilih sebab ada placing kan dekat tahun lepas punya. Tu terpilih, training macam biasa. Lepas tu minggu terakhir pengsan masa training. Auto kick lah daripada ni. Kenapa kau pengsan? Pengsan. Aku pengsan masa training. Lepas training tu, last training session lah. Kalau bahasa mudah sekarang taper week. Aku push masa tu, masa minggu akhir tu. Pengsan lepas habis training. Masa tu kau tak tahu lagi lah periodization tu apa benda? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Budak-budak kan. Lepas tu terkeluar daripada tim sekolah. Hanya sebab kau pengsan? Bukannya kau pengsan sampai time race? Tak, pengsan selepas race. Cikgu punya concern. Oh, dia takut lah. Takut. Yelah budak sekolah lagi, budak sekolah menengah. Lepas
Lepas tu bawah jagaan ni lagi kan. kat Sarawak lah tu. Kita jauh. Betul. Lepas tu tak terpilih lah. Lepas tu macam tak apa lah. Larian ni bukan untuk aku kot. So macam stop jap lari. Lepas tu ada lagi masa form 5 tu ada lagi mentadesa. Dapat nombor 1. Lepas tu habis sekolah lah. Lepas tu macam tak ada arah dah. Tak ada arah hala tuju dah. Masuk uni, join climbing. Climbing, tahu kan rock climbing, wall climbing semua tu. Rock climbing. Okay. Itu pergi jauh juga lah, 2 tahun juga climbing sampai PKP berhenti lah. Sebab So climbing tu pergi jauh lah. Wakil uni semua. Oh ya. Wakil. Pergi apa? Maksum kan? Wakil uni Maksum lah. Kejohanan Maksum yang jual. Maksum lah. Dia sebab climbing ada dia punya tu. Dia ada varsity tak silap masa tu. Oh, Varsity lah. Wakil untuk tu lah. Untuk uni. So perform jugalah climbing masa tu. Tak adalah sampai wakil negeri tak adalah. Tapi pernah lah wakil. Time tu kau dah training kan? Kau dah training kau punya upper body. Upper body. Sebab climbing dia banyak upper body. Dia banyak upper body core kan? semua kan. So dalam senyap-senyap kau ada buat satu training lain. Ada base. Betul. Ada base untuk strength. Ada base lah. Sebab running pun tak semata-mata pada kaki kan. Betul. Kena ada core yang kuat, ada hip yang kuat. Betul. Upper body banyak membantu lah, especially full marathon lah. Betul. So lepas tu kau start balik lari macam mana? Start balik lari sebab PKP lah. PKP, bosan duduk rumah, beli jam. Beli jam start running. Tu macam best pula try running try register virtual FM satu. Selangor Marathon tapi virtual, dia buat virtual. Buatlah masa ni. Itu masa tu buat dekat Sarawak juga. Set up sendiri lah water station. Lepas tu dapat timing 4 jam 50 rasanya. Masa tu masa kau buat start lari kau kat Sarawak lagi lah. Sarawak lagi masa PKP lagi lah. Dia melanggar arahan juga lah sebenarnya. Tapi tak apa sebab kawasan kau bukannya kau masih kawasan green area. Kalau kau kat Selangor, masa PKP Selangor red area. Sebab tu masa Sukma dulu ada state yang dalam KL Selangor dia bagi alasan masalah training sebab masa time negeri lain dah boleh training sebab green area kan dia kan zaman Covid dulu. Betul. Green area dah boleh keluar sikit, dah boleh ni sikit. Jadi yang Selangor ni kepadatan paling tinggi, kes paling banyak. Jadi kita still red area. Jadi kita tak boleh lari, kita tak boleh keluar pun. Sebab tu aku lambat sikit laju. Tapi betul lah, that is the reason lah. Mungkin itulah sebab sub 3 dia kot. Itu sebab dia. Itu sebab sub 3 lah. Kau dah start dari awal sikit. So lepas tu kau datang KL lah. Datang KL lah. Lepas tu first event yang proper masuk. Bukan proper. First event yang official Gamin lah. Gamin 2022 masa tu. Dah ada masuk lah. Itu masuk half je lah. Sejam 45. Lepas tu rasa best tu. Best pula running ni kan. Continue je lah. Macam biasa. Tapi dia punya objektif tak ada lagi fikir untuk sub 3. Macam kalau HM dekat Malaysia orang target untuk 120 kan. Tak ada lagi target benda tu. Cuma fikir untuk finish strong dengan happy lah, itu je lah target masa tu. Tak ada target untuk jadi atlet ke, jadi ini ke. Tak ada. Betul bosan tu. Betul bosan lah. Betul bosan. Sebab apa? Tak ada target. Tak ada target. Tak ada training. Memang rasa masuk event untuk happy je. Dia kalau orang tanya kenapa dia laju, jawapan A sebab apa? D sekali dia orang Sarawak. Dia lebih kepada kepuasan lah. Kepuasan. So macam kau Rizal kan, macam kau kan dah start training kan. So kau memang ada plan. Kau ada 3 tahun kau plan untuk kau break sub 3 hours kan. So macam dari segi yelah sebab kau ada kejayaan kau, lepas tu kau training, macam mana kau nak still benda ni paling susah ni, aku pun nak belajar agak benda kau ni. Macam mana kau still keep discipline and motivation kau untuk kau nak buat sub 3 hours tu. Sebab aku rasa mesti ramai orang tahu benda tu. Sebab benda yang paling susah sekali adalah disiplin dengan nak commit tu. The consistency tu. Macam mana kau maintain kan tu. Pasal walaupun aku cuba untuk, aku tahu memang apa benda kita buat dalam dunia ni pun, kalau kita nak maintain kita kena konsisten. Sama juga macam aku buat podcast. Sebab tu podcast aku ramai orang tengok ke tak tengok ke, aku mesti buat. Aku mesti keluarkan pada hari Selasa pukul 8 malam, aku mesti interview orang. Itu je kerja aku. Aku boleh konsisten kat situ. Tapi bila dalam larian ni, aku sendiri pun tak boleh nak konsisten macam tu. Macam mana kau boleh maintain konsisten dengan usia muda kau? Yelah kan banyak halangan kan, banyak distract kan. Awet pergi apa semua kan. Macam mana kau maintain benda tu?
Dia ada satu kata-kata lah yang aku pegang. Kata-kata lagi. Kata-kata hari ni. Hari Hari ini banyak kata semangat. Orang kata find the joy in the journey. Dia sepanjang perjalanan tu bagi aku adalah ups and downs ni kan. Macam daripada study, transition nak kerja, kena adapt macam mana kan. Dulu ada banyak masa training dan sekarang limited. Lepas tu adapt kalau pindah rumah baru ke apa semua. Tapi apa yang buat aku consistently try untuk be consistent ialah yang aku pegang tu lah BQ tu. Sebab bagi aku tu ultimate goal aku lah, yang macam menggerakkan aku untuk keep on running. Kira one day kau nak pergi World Major Marathon lah. One day, kalau sebelum ni lah, one day aku nak achieve sub 3 on local marathon. Local marathon. So bila dah achieve that on January, yang bagusnya BQ next year akan naik 2 jam 55. So aku ada goal yang baru. Okay. Kalau tak mungkin aku dah buat benda lain sekarang. Tapi untuk World Major Marathon kau tak ada fikir macam kau nak achieve that kind of timing dekat World Major Marathon ke? World Major Marathon tu will be a dream lah. Tapi kalau aku dapat peluang untuk race dekat 10 Celsius temperature and flat course, macam orang kata tu perfect and ideal condition lah. Orang kata kalau pergi luar boleh laju kan, tapi kita sendiri tak pernah pergi, mana tahu tak tahan sejuk ke apa kan. Tapi kalau ada peluang will be good lah. Kau nak flat, lepas tu suhu 10 darjah Celsius. Dia sebab pernah baca study 10 to 15 yang orang kata sesuai, optimum. Ni baru betul. Betul. Ni cerita yang kita dengar. Engkau saya lari saja. Tak ada gurau Tapi sebab Sarawak dia different breed. Dia different breed. Dia buat dekat Thailand yang belah-belah panas saya tu. Lepas itu ada satu event dekat Bangsan. Bangsai pergi dengan ni tu. Arena. Betul. Sekali kan. Betul. Dia tak apa sebab masa dia lari tu kat kampung dia tanah merah. Tiba-tiba yang lari itu kat Bangsai Jalan Tar. Itu yang laju. Kampung tepi sungai. Lari dalam sungai ke tepi sungai? Atas jalan lah. Tepi sungai dia punya tanah dia lembab. Jadi dia lambat sikit. Betul kan? Jadi dia training dia punya kaki tu. Bagi kuat sikit. Okay, so sis kau dah cerita kan. So just nak tanya kan, sis korang kan dah berjaya achieve satu timing yang which is good untuk usia korang, untuk korang punya journey running. And tiba-tiba datanglah pula brand nak sponsor. Betul tak kan? Datanglah pula Encik Ajis terkedik-kedik datang kan. Cakap bang nak pakai kasih kan. Cakap Sokoni kan apa semua. So macam mana kau manage to get macam bila kau dapat sponsor kan, kau dapat Sokoni, kau dapat daripada Rave Runner kan. So macam mana kau rasa macam as a non-elite, lepas tu korang dapat tajaan. So apa yang bermain kat fikiran kau masa tu? Aku dapat satu kasut free masa first aku lari pun aku dah happy gila tu. First aku dapat Sokoni ni pun aku tak adalah macam memang happy lah dapat kan. Orang nak bagi kasut happy lah kan. Happy lah kan. Tapi tak sangka lah kan dapat kan. Tak sangka secepat tu dapat. So aku pun baru nak kata kira barulah juga masa tu kan dalam scene running kan. Tak tahu lagi tak kenal lagi siapa punya contact person kalau nak minta. Masa tu memang planning untuk cari brand untuk sponsor lah kan. So ada achievement kan. So tengah cari tapi tak tahu lagi nak cari siapa. So, tiba malam tu Ajis text lah. Lepas tu dia call kan. Masa tu tengah lepak dekat Putrajaya lah kan. Tu dia kata minggu depan free tak datang office kan. Tu datang office, ingatkan dia nak offer pesa. Lepas tu datang office dia kata okay aku nak offer kau atlet. So, macam betul ke dia ni kan? Oh kau expect pesa? Expect pesa. Yelah sebab pesa ni memang suka lari suka-suka. Sebab biasanya yang aku perasan masa tu lah. Dekat Malaysia dia akan jadi pesa dulu. Lepas tu kalau dia macam okey sikit, mungkin dia ada chance untuk ke atlet. Itu aku punya masa tu aku punya tu lah. Lepas tu begitu aku nampak aku nampak benda tu lah. Lepas tu tengok dia kata offer sebagai atlet. So, macam terkejut. Serius lah kan dia nak bagi atlet kan. Lepas tu sign je lah. Tak fikir banyak sign je lah kan. Lepas tu memang happy lah orang nak bagi kasut kan.
Memang YP. Tapi dari segi burden tu kau rasa tak macam, yelah bila kau dah ada satu sponsor, kau dah dapat Sokoni, mestilah datang dengan responsibility, betul lah. Betul. So macam mana kau punya tanggungjawab kau kepada community pula lepas kau rasa aku dah pakai kasut ni, aku kena educate orang ke apa ke. So macam mana kau plan kau punya transition daripada seorang lain yang suka-suka, janji finish strong, kepada kena contribute balik kepada community. Because when you become an athlete, kau dah adalah apa orang panggil, tentera di hadapan. It's a brand. Betul lah. Orang akan tengok kau dulu, baru orang akan tengok brand tu kan. How good you bring the brand. So macam mana kau punya pembawakan lepas tu, apa yang kau rasa apa? Lepas tu sebab aku pun kan bukan jenis yang aktif lah dekat IG. Cuma lepas je dapat Sokoni tu, aku start lah fikir macam mana aku nak start dulu aktif dekat Instagram. Kemudian mungkin boleh share lah dekat orang apa yang aku buat masa training dan apa yang aku punya rutin untuk training. Aku slow lah belajar benda tu. So yelah brand dah bagi, so takkanlah kau nak buat macam okay, brand dah bagi, aku lari je lah macam biasa kan. Tapi mestilah brand expect something untuk kau kan. Yelah setiap company mesti dia ada dia punya ROI. Yes. So aku start lah improve diri aku lah untuk mungkin aku boleh share dekat orang, cakap dengan orang. So, aku punya style, first approach aku, bila habis event, orang akan datang kat aku lah. So, orang dah start kenal kan, brand dah start sponsor. So bila orang tanya soalan tu, aku cuba jawab cara aku lah, cara aku training. So, biasa soalan orang, macam mana kau training kan? Apa kau punya cara makan? Aku start dah macam fikir jawapan yang macam yang betul-betul daripada aku lah. Dah ada macam artis. Ada proper. Ada proper lah. Tak adalah artis macam cuba untuk share lah. Dia jadi influencer kat dia. So aku tak berani nak post dekat IG. So bila orang tanya, berani post cuma tak berani nak macam share benda-benda yang macam apa tips ni lah. Kadang-kadang tips ni lagi. Is good. It's like macam kadang-kadang bini ni aku just share lah. It's good kau share kau punya perspektif sendiri. Tapi kadang-kadang perspektif ni tu pun kau kena datangkan dengan fakta yang ada. Betul. Sebab kadang-kadang bila fakta tu tak sama, nanti kau kena backlash balik. Itu yang tak senok. Kan macam kau cakap, lagi sebelum makan okey je. Tapi kau kena be in detail. Makan macam mana? Mungkin jangan makan makanan yang karbohidrat proses. Lebih kepada yang ringan. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni orang cari ruang untuk backlash balik. Betul. Kan? So, saya okey je makan sebelum lagi. Betul, tapi be specific. Saya makan yang bukan karbohidrat proses. Sebab itu lambat digest, nanti perut tak selesa. Biasa macam tu lah yang aku nampak lah. So kadang aku parti juga influencer-influencer yang dia sebenarnya ada intention yang bagus. Dia nak share information semua. Tapi mungkin dia kurang buat homework. So dia backlash balik lah. Tak ada strong evidence lah. Ya, strong evidence lah. Macam dia okey. Pasal dia kata susun 3 tahun nak lagi ni okey kan. So aku baru lagi, so macam aku tak berani lagi nak ke arah tu kan. Tapi aku rasa that's good untuk yang generasi budak-budak muda kan, yang macam level-level macam kau yang dapat sponsor everything semua, diorang kena top up dengan knowledge juga lah. Betul. Sebab end of the day, orang nak dengar kita bukan sebab kita. Sebab yelah kita pun tak adalah handsome mana kan. Betul. Kan? Tapi at least information tu handsome lah. Betul. Kan? Sebab aku pasal banyak bila orang yang bagi a lot of information, dia punya fan base dia lebih strong. Dia punya grassroots community dia akan lebih support dia sebab dia bagi so much information. Macam aku nampak yang banyak macam ni, macam Flywig, Awan, kan dia bagi solid lah information yang bagus untuk budak-budak untuk adapt lah. So macam kau, journey kau macam mana? Silakan. Journey on kau dapat penajaan lah. Bagi inspirasi kepada budak muda. Kalau Tenuan tadi dia cakap dia start terus atlet kan, artis kau kan. Come to Sokoni. Kalau aku, yes, aku bermula memang dari level pacer dulu. Tapi bagi aku bila aku look back on aku punya timeline, aku seronok je mula daripada bawah dulu. Sebab bila kita pacer ni, kita connect to the community. Kita build
networking around kan. Sebab kita tak dapat bawa pace kita pun during a session. Betul lah kau kena ikut pace yang kau disuruh lah. Pace yang disuruh, sweeper ke apa kan. So kita daripada range community yang daripada slow, laju, and kita build the connection, and then dah start orang kata bina nama lah. Walaupun just as a pacer, tapi kita try lah untuk jaga performance juga. Supayanya bila ada sharing on the running clinic apa tu, orang kata boleh dibuktikan dengan kita punya performance. Bila kita share something tu. Then dulu time saya dengan Every Move dulu pun pernah buat, orang kata tak adalah coaching, tapi kita guide runners yang join the club tu untuk buat sub 4 training program. Ui, sub 4 tu aku rasa benda yang paling running community buat. Sebab yalah, aku rasa community runners yang nak achieve sub 4 ni ramai. Betul. Kan? Dia Sub 4 dengan sub 430. Sub 430. Kan? Ini running community yang macam bila nak ke LSCM ke, nak big race lah kat Malaysia ni kan. Semua nak achieve that kind lah. So kau jadi apa? Kau jadi speaker? Like coach lah something. Wow. Tapi kita tak bagi face to face training. Kita just daripada peringkat awal tu kita kumpul siapa yang berminat, and then kita buat time trial like 16 weeks away untuk tengok relevant ke tak dia sub 4. So maknanya dia dah ada training block yang kau buat lah. Then kita sharing lah about apa pro tips orang kata. Tak adalah pro tips like nutrition, race strategy tu. Masa tu dia punya advisor Aziz lah. And then in collaboration dengan yang saya cakap tadi, Darren, semua tu sebab dia experience runner kan. Betul. So dalam 20 orang yang kita train tu 4 orang berjaya. Tapi dalam 20 orang tu bukan, masa kita buat time trial tu bukan semua fit untuk sub 4 pun. Tapi still manage untuk orang kata paling yang tak kena pun still 450-ish. Okay lah. Even VFM. So maknanya kau manage the community tu lebih kurang 20 orang. So dia manage to get adik yang 4 orang berjaya manage to get 4 orang manage. Okay lah tu 20% kat tu. Kan? 20% lah. And then just seeding the training plan tu, by the time session tu ada je. Session Every Move tu ada. Kita bagi key workout, and then plan, and then apa to do lah week ahead. Kira diorang buat tu tak adalah kau monitor 100%, tapi kau bagi training block yang untuk 6 minggu tu lah. 16 weeks. 16 week. Okay, 16 week. Sorry, 16 minggu. Jadi dia orang datang session je supaya orang kata commit lah kan. Bukan nak WhatsApp je, nak forward je kan. Tapi kenapa Haji start kau sweeper tu aku tanya? Kenapa dia letak kau sweeper tu? Sebab aku dah double session. Double session. Nampak tak dia nak session? Double session. Pagi bukan biasa. Dia punya sweeper tu sebenarnya dia punya warming down. Bukan free hari tu. Bukan free je. Pagi dah keras, malam tu cooling lah. Tu aku pelik kenapa je start kau sweeper, benda laju kan. So kalau macam since kau pun being sponsored by Sokoni, so macam kalau kau apa kasut race shoes yang kau paling, bukan race shoes lah, kasut Sokoni yang kau paling suka lah, dan kenapa? Dia specifically in racer ke or trainer? Kita ambil satu race, satu biasa. Satu race, satu biasa. Okay. Memandangkan sekarang dah keluar Elite 2, tapi orang kata hati dekat Elite 1 lagi. Kau suka Elite 1 lagi? Suka Elite 1 lagi. Kenapa? Dia salah satu sebabnya dia agresif lah. Dia agresif, and tapi you can treat it as a friend while it lasts. Dia ni banyak kata-kata lah. Sebab kata-kata hari ini. Sebab kalau muscle strength orang kata tak kuat, aggressiveness Elite 1 ni boleh makan you punya lower body. Sebab sebelum-sebelum ni yang attempt awal menuju sub 3 ni tak fokus sangat on strength lah.
Sebenarnya memang dia akan makan start daripada pelantar, and then dia distribute ke calf, ke hamstring. Oh, ya. Dia naik sampai back pain. So daripada tu aku learn lah, yang Elite 1 ni boleh jadi kawan, tapi kena belajar untuk ni dengan dia. Dia macam rodeo lah, naik kuda tu. Kau kena jinakkan kuda tu. So aku build orang kata not skip a leg day lah. Untuk apa? Untuk berkawan dengan Elite 1. Oh, kau fokus on leg day kau? Bukan aku strength lah. Kau buat kerja kau fokus on strength kau sebab kau nak supaya kau boleh selesa pakai. Supaya aku boleh qualify untuk pakai Elite 1. Sebab dia kalau macam flyweight cakap below 30k no problem. Tapi kalau afterwards 20 miles, memang kalau kau dah hit the ball, dia akan makan kau. Dia jadi lawan. Macam tu. Aku tak pernah sangka the technology of shoes sampai boleh didescribekan macam tu. Sebab aku assume macam yelah kita tak laju lah, kita pula pakai kasut pun tukar. Tapi tak tahu pula sampai level macam tu So kalau Elite 2 ni aku pernah pakai, dia feel more to a trainer. Dia bukanlah a trainer, tapi bounciness feel dia, cushion dia feel to a trainer. Tapi dia propulsif. Okay. So yang tu pun aku sedang learn to unlearn Elite 1 untuk pakai Elite 2 pula. Dia kena ada factory setting lah. Kena factory setting tu. Kena reset dulu. Kena reset dulu. Dia start default tu. Wah, aku suka dia ni. Dia ni memang konsisten lah. Dia memang bak kata orang tu apa orang kata? Dia tahu apa yang dia buat. Yes, itu ayat dia. Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ni. Dahsyat So kau nak pakai yang baru pun, kau kena Learn dulu. Manage dia. Baru. So maknanya bila kau nak pakai suatu kasut tu, kau memang betul-betul menghayati dan memahami kasut tu lah. Aku berirama dengan kasut tu. Wow, memang Saucony pilihan tepat lah pilih kau ni. Baik Jis. Lain macam lah. Kau lain macam lah. Kau lain level lah. Aku berirama. So macam kau, Noel, apa kasut Saucony yang kau paling suka dan kenapa? Kasut yang aku suka untuk racing, aku suka ni lah kasut yang ada ground feeling tu lah. Dekat Saucony punya kasut ni dia ada macam flyweight kata lah. Saucony ada, dia boleh tackle berapa group ni lah, runner lah. So macam aku memang prefer ground feeling. So dekat Saucony dia ada kasut tu, nama dia Elite Endorphin Pro Plus. Pro Plus. Elite Pro Plus. Endorphin Pro Plus. Pro Plus. Sorry. Endorphin Pro Plus. Okay. Sekarang tak ada dah rasanya. Sekarang tak ada. Habis kau pakai lagi yang lama? Pakai lama. Aku pakai kasut tu untuk race je. Setakat ni aku dah pakai untuk 3 race kot. Satu race FM lah. Mileage tak sampai lagi 100. Aku memang pakai. Kau memang pakai betul-betul untuk race saja. Untuk race saja. Yelah, simpan untuk race saja. 2 kali FM pun baru 84. Kan? So kalau macam 2 kali daily? HM. Daily aku suka Kinvara lah. Kinvara 15, Kinvara 14, Kinvara 13. Kasut yang nipis jugalah, yang kurang cushion. Nampak? Kan aku cakap dia lain breed. Kaki keras. Orang kasut, kalau kasut daily ni orang suka tebal-tebal. Member suka nipis-nipis. Sebab dulu semua aku aku suka feeling yang ground tu lah, ground feeling tu. Sebab ni bila aku nak pakai kasut, bila aku nak beli kasut online, Kau suka ground feeling. ground feeling. Aku tak suka benda yang macam bulky, yang cushion banyak. Ingat kampung. Bila lari tiap kampung lari. Sebab kita dulu budak-budak lari pakai. Kau suka yang macam tu lah. Macam tu lah. So bila nak beli kasut tu aku tengok dulu. Kalau beli kasut online aku akan prefer tengok kasut tu. Kalau bulky aku tak beli lah. Kalau nipis-nipis aku beli lah. Oh, maknanya kalau stack yang tinggi ni memang bukan kau punya. Aku tak prefer. Kau tak prefer. Yelah semua orang ada dia punya preference lah. Aku punya preference itulah aku punya Cuma preference. tak apa, sebab faktor badan kau pun agak ringan. Okay. Boleh. Kalau macam aku kena tebal. Betul. Sebab hentakan tu kuat. Sebab tu Saucony ada cushion, ada. Dia betul. Tu yang aku rasa enggak. Oh, macam kau punya daily shoes? Daily shoes kalau paling aku suka Kinvara Pro. Kinvara Pro lah. Dia tak ada dekat depan ni, tapi dia plated lah. Yang mana kalau Noel Noel akan against lah aku punya debat ni. Cakap je kenapa? Aku cakap Dia cushion, bulky
and plated. Oh, aku tahu aku dulu. Dia super trainer. Super trainer, betul. Dia super trainer. Cuma istimewa dia tak ada outsole. Tapi still manage untuk dalam in terms of durability tu dia orang kata moderate lah walaupun tak ada outsole. Kenapa kau suka yang tebal juga? Kena ada hujah dia juga. Jangan debat kena ada hujah juga. Kau kena lawan aku punya ni. Dia dah cakap dah, dia suka yang nipis-nipis sebab dia ingat kampung dia. dia pakai nipis-nipis, dia macam lagi kampung, dia kata macam lagi tepi sungai. Kata. Macam kau, kenapa kau suka yang tebal? Ya, aku suka yang tebal sebab bila dia punya stack height tu tinggi, dia bagi aku lah, kalau dia akan membantu sikit hari-hari yang aku buat bukan recovery, macam moderate pace. Sebab benda tu pun plated and then stack height tinggi, so dia akan bantu every strike tu. Kira dia punya respon tu still tinggi lah. Dia walaupun ada orang kata pakai super trainer ni kaki manja. Tapi memang perlu manja sebab nak pakai lama. Betul lah. Kan? So that's the reason kau pilih kasut tu lah. Sebab ada hari on recovery days akan pakai lah kasut natural feel tu, tak kisah pun. Tapi kalau nak bawa moderate and ke atas tu, Kinvara Pro lah pilihan. Kinvara Pro pilihan kau. Orang kata cover 99% of the runs lah. Maknanya kau betul-betul easy lah. Stack high, lembut, everything semua lah. So macam tahun ni masih awal lagi kan, masih bulan 4 kan. So what's your plan untuk tahun ni dan apa event yang kau looking up untuk yang kau nak buat your PB ke, renew PB ke ataupun apa-apa event yang kau dalam pelancangan dengan sponsor kau ni. So 2025 apa kau punya plan? 2025 kalau race yang dah look forward sekarang ni KLSCM 2025 lah. Okay. Yang tu plan to go for 2 hours 55 and below. Makin laju. dia terpaksa laju. Terpaksa laju. Betul? Itu the only race? Yang look forward itu. Tu lama lagi. Lama lagi. Bulan 10 kan? Tapi sebab betul, dia 6 bulan dari sekarang. Kau kalau macam race ni, kau memang betul-betul particular lah. Kau tak ada main masuk, member ajak, jom masuk. Kau main masuk tak ada lah. Kau memang susun lah kau punya race. Ke kau jenis macam tak kisah juga dari segi race? Yang main masuk tu tak buat PB lah. Memang masuk just untuk orang kata tu C race. C race lah. Dia kalau B race ni tune up prior to A race lah. B race kau apa? B race sebab salah satunya dia Malaysia event ni announce lambat. Dia akan tunggu KLSCM. So kena tunggu apa yang 3 weeks or 2 weeks before KLSCM tu. Faham. Ataupun assessment yang menuju sebab menuju ni lah KLSCM tu lah. Ya, faham. Dia umpama macam tahun lepas lah. Tahun lepas orang masuk apa yang Selangor apa? Selangor half marathon yang ada 30 km tu. Bukan, PJ Half. PJ Half. Banyak orang masuk PJ Half ambil 30 km sebab orang anggap tu macam KLSCM. Yes, it's a B race to KLSCM. Lepas tu dia punya mileage, dia punya KM pula 30 km. It's good untuk training kan, ngam kan. So there's the reason. So maknanya kau akan monitor dulu lah. Monitor dulu. Nampak tu guys, kepada budak-budak muda, monitor tu race. Jangan kata nak masuk sebab keluar je orang ajak, jom masuk kan. Dia sebab kalau masuk banyak race ni, races ni very demanding lah to the body. Nampak macam dah recover tapi ada masa tear and damage tu yang sebenarnya kecil-kecil tu belum sempat recover lagi. Aku percaya benda tu. Sebab tu Liverpool kalah Carling Cup. Sebab baru kalah dengan PSG. Dia gap tu nak pergi PSG patah balik Wembley lawan penat. Aku percaya. Tak sempat taper. 4 hari tu final. Other than recovery tu, kita kena pilih masa yang betul lah untuk kita peaking. Let's say kalau kita peaking di waktu yang salah, and then kita try to peak at race yang bukan A, bila sekali kita dah cabut, orang kata cabut sayur daripada tanah, dia takkan boleh masukkan kembali lah. Kata-kata dia. Dia peak only happen once lah in one cycle. So maknanya kau betul-betul planning bila kau nak taper, bila kau nak pilih B race kau, bila kau nak pick. Ini baru anak muda berwawasan ni.
Sebab kadang-kadang bila let's say kalau FM orang kata 2-3 minggu taper kan. Tapi sebenarnya ikut orang juga. Jangan ikut cakap orang. Dia orang cakap 3 minggu, okay, dia follow 3 minggu. Jadi sebenarnya body dia able untuk 2 minggu. Dan dia boleh peak dalam masa 2 minggu tu. Kalau let's say macam yang taper seminggu ni, FM pula, dia akan penat on rest day. And then find out dia ada back to back race next weeknya dia PB pula half marathon. Sebenarnya peak dia sampai lambat lah kalau macam tu. Dia sampai yang next week lepas dia FM tu. So itulah orang kata kepentingan pilih peak time di waktu yang betul. Biasa peak time ni happens 2 or 3 weeks after highest mileage of the block lah. Kalau korang yang nak faham apa yang dicakapkan ni lebih detail, sebenarnya korang kena ambil satu subjek nama dia periodization. Periodization ni dia akan explain benda ni lagi detail lah. Maknanya bila time kau nak training hard, lepas tu dalam training kau, nutrition kau, recovery kau, lepas tu taper kau, lepas tu pick up your race. Sebenarnya kalau ikut sebenar, sebab aku pun nak jangkau sikit lah, action sikit kan. Sebab aku ada sijil periodization. Aku ada. Sebenarnya A-race ni 1 tahun 2 kali je. 2 kali dah kira max lah. Sebab kau nak tapering tu, kau nak susun jadual kau tu sampai ke race day kau. It's quite complicated juga sebenarnya. Sebab tu kita sometimes kena respect lah coach-coach yang buat periodization untuk atlet. Dan setiap atlet dia berbeza. Sebabkan dia punya respon tadi tu. Respon dia punya recovery, respon dia punya rest day dia. Ada orang dia perlu rest yang panjang. Tapi lepas tu bila dia peak terus. Ada orang pendek tapi dia akan macam tu lah. Banyak ada orang dia akan injured kerap. Benda-benda tu penting lah. So macam kau untuk tahun 2025 what's your plan? Tahun 2025 sama juga macam Jang. Aku punya plan tu ni memang untuk ni lah, KLCM lah. KLCM lah. Untuk capai 245 lah dekat Malaysia. 245. Wih, 245. 245 tu dah macam Afiq Sani kan masa Tak, Sani 250. 250. Maknanya lagi okey 245. Wow. So PB before this 248, so cuba untuk 245 lah. 245 lah. Dapat 245 saja pun okey lah kat Malaysia. Member plan panjang. Member 245 pun okey lah. Okey lah. Tapi sebelum tu aku kena test dulu lah dekat score. So aku untuk this year aku dah register untuk score lah. Then rasanya KLCM punya tak buka lagi. Tak buka lagi. Dia baru bagi tahu tarikh dia last week. Lepas tu orang duk tanya kenapa tak buat depan dataran. Tu je aku tahu. Venue pula. Venue pula tak confirm lagi. So aku punya plan macam tu lah. Test dulu dekat score. Kemudian sebab ada gap kan. Bulan 7 sampai bulan 10. So kalau score tu aku rasa macam boleh. Sub target aku score untuk tahun ni 250. So kalau 250 tu aku nak adjust balik lah aku punya training plan. Dah ada plan lah tahun ni. Ada plan. Ada plan lah. So macam kau kan, kau chasing for, both of you lah. You are chasing for, 245. Lepas tu kau 55. Kau tak ada keinginan ke kau nak one day kau nak represent Malaysia? Sebab dia orang ni muda lagi tau. Kau 27 Kau 26. So kau tak ada keinginan macam saya one day saya nak represent Malaysia. Kan? Sekarang mungkin tak ada lah Naim. Sekarang tak ada lagi lah. Sekarang tak ada lagi lah. Mungkin dah masuk 30 nanti. Nak lah sekansi lah gitu. Kau mungkin tak ada, kau tanya dia. Dia ada lain. Kata-kata hari ni apa dia? Dia kalau 27 ni 3 tahun lagi nak menuju range 30 hingga 34 tu. Kan? Sebab 30 hingga 34 tu orang kata golden prime lah. Prime lah untuk marathon distance. Sebab every athletic punya acara ni dia ada prime dia. Macam 100 meter dekat 200 sekat ni. So kalau orang kata determination kuat pun untuk buat benda tu, in the range of 30 to 34 tu lah will be a good time. Mo Farah pun naik masa 30 to 34. Kipchoge pun sama juga. 34. Dia punya PB. So sampai sekarang dia dah dah solid lagi. So that is the plan lah. Tapi so far tak ada perancangan lah sampai level macam aku nak present Malaysia kan. Present Malaysia belum, tapi being one of top 10 KLCM, eyeing for that lah. In 2 or 3 years next.
That's good, that's good. Nampak cerita-cerita ini anak muda yang kita perlukan. Okay, sebelum kita nak mengakhiri kita punya podcast ni, aku suka lah borak dengan budak muda macam ni lah. Dia punya vision tu besar tau. Kata-kata dia lagi. So apa kau punya advice kau kepada budak-budak yang kita ambil kira lah sebab bila kau umur 27, 26, so maknanya budak-budak sekarang yang tengah umur 15, 16 kan, dia mungkin akan mengidolakan kau. Sebab kau takkan nampak, sebab kau takkan tahu. Tapi sebenarnya percayalah, kau sebenarnya dah jadi idola kepada budak-budak yang lebih muda. Sebab dulu aku pun tak pernah tahu pun sebenarnya banyak lagi heavyweight runner mengidolakan aku. Tapi betul dia kata, macam mana kau boleh lari laju lah? Aku rasa tak laju pun, tapi mungkin sebab yang cakap tu pun lebih kurang saiz aku apa semua. So apa advice kau kepada budak-budak muda kat luar sana, macam mana nak, sometimes semua orang nak being fast, but being disciplined and consistent, that's a different level. So apa advice kau kat diorang? Untuk Silakan. di Sarawak tak ada. Silakan. Dia tak boleh pakai sangat. Pasal dia pakai kod dia, cheat code dia, breed dia lain. Kau boleh boleh pakai sikit. Jangan marah Okay. Kalau saya on advice to younger generation, be selective lah. Be selective Be selective on choosing your race. Itu macam advice on performance lah. Tapi still being selective lah. Be selective lah. Jangan macam nak hanjur je kan. Sebab badan ni nak pakai lama. Betul. Ayat dia semua macam orang tua tu, tapi umur 27. Noel, kau punya advice kau? Aku punya advice senang lah, buat je tu. Okay lah. Buat je benda yang betul. Buat je benda yang betul. Okay guys. Okay, thank you so much guys. Thank you datang dan berkongsi kau punya sedikit sebanyak pengalaman kau. Sebab pada aku, setiap orang dia ada pengalaman dia sendiri. Dan setiap pengalaman tu sebenarnya dia berharga untuk orang yang nak tahu pasal benda tu. So it's good to share with your experience semua. So kepada korang semua, aku akan sharekan diorang punya link media sosial. So kalau korang nak tanya apa pasal training, pasal larian, pasal apa-apa saja berkaitan macam mana nak buat sub 245, sub 250, sub 3 ke apa, korang boleh tanya dia, aku akan sharekan link dia. Dan kalau korang cuma kau boleh juga share. Ya, kau jangan balas dia kata lari boleh. je dengan jangan kau jangan. Dia bagi tahu aku kena kau. So thank you so much guys. Thank you for mendengar podcast untuk episod kali ini. Dan kepada korang yang ada sebarat pertanyaan ke apa-apa ke, korang boleh DM, korang boleh email, korang boleh komen di ruang komen yang ada. So aku akan cuba improve untuk bagi lagi banyak information kepada korang. Okay? Kita jumpa di episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum.